Kan Nabi sebut yang nak kata yang manusia tu siapa yang kuat? Oh, orang ahli gusti ke apa kata. Nabi kata bukan hak tu yang kuat, bukan badan besar, bukan otot ketui-ketui. Hak tu tak kuat lagi. Manusia yang kuat siapa dia? Manusia yang mampu menahan kemarahan dia. Itu yang disebut sebagai manusia yang kuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila dia tahan marah, dia tak maki orang. Dia tak sakiti hati orang, dia tak pukul orang, dia tak buat benda-benda yang di luar batasan. Sebab dia mampu menahan marah. Hak duk berlaku hari ni sebab kita tak mampu tahan marah. Hak tu duk keluar macam-macamnya maki, hamun, benda-benda tak elok, tak cukup dengan tu, tangan kaki pun sama naik. Sebab marah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati wa ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan senajma rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang mesti Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan puan, Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan kepada kita nikmat kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Alhamdulillah, Allah terus jaga dan pelihara iman dan taqwa di hati-hati kita ni tuan-tuan. Dalam keadaan terima kasih kepada Allah yang terus menghamparkan kepada kita dua nikmat yang terbesar di dunia ni, iaitulah taufik dan hidayah. Yang mana dengan dua perkara ni kita masih menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan dengan ikhlas kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka yakinlah apa yang ada pada kita sekarang ni merupakan sebesar-besar nikmat yang mesti dikekalkan oleh Allah, yang mana nikmat ini merupakan perkara yang wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, kesihatan, kekuatan ni, Allah Subhanahu wa taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini seperti biasa dengan kita sama-sama membaca 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan setinggi ganjaran pahala kepada kita dan menjadikan kita mereka yang akan mendapat syafaat Al-Quran dan syafaat baginda Nabi SAW di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, alhamdulillah, insya-Allah madani kita sambung lagi perkongsian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Alhamdulillah, temuan kita bulan lepas kita masih lagi berada pada perbicaraan dosa yang ke-25 di bawah tajuk berbuat buruk pada muka surat yang ke-136, dan kita berhenti pada awal dua perenggan yang pertama pada muka surat yang ke-140, yang mana tuan-tuan, berbuat buruk ini adalah perkara yang sangat-sangat dibenci oleh Allah dan ia bukanlah daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi sebut bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Jadi ini merupakan lawan kepada akhlak yang baik. Dan mereka yang berbuat buruk sudah pasti tidak akan lalu kehidupan dia sama ada di dunia dan di akhirat, melainkan dia akan diadili dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pada hadis di muka surat yang ke-140 tu, hadis yang pertama yang atas, insya-Allah. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW bersabda, husnul mulka yamunnu su'ul qulqusu', atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud berbuat baik terhadap hamba sahaya membawa keberkatan dan berbuat jahat terhadap hamba membawa kepada keburukan. Tuan-tuan dirahmati Allah, walaupun hadis ni ditujukan kepada hamba, kan, walaupun ditujukan kepada hamba, sebab apa tuan-tuan, orang ni zaman kita nak cakap tentang perhambaan ni susah sebab benda tu tak wujud dengan kita. Kadang-kadang kita tengok orang gaji pun kita nampak macam hamba. Orang gaji bukan hamba, tuan. Orang gaji ni orang merdeka. Cuma pekerjaan dia pembantu rumah. Dia menguruskan satu-satu rumah dan dia diberi upah. Adapun hamba ni dia tak diberi upah. Dia lebih bawah daripada tu. Jadi hamba ni kira dalam keadaan kedudukan yang paling hina lah kalau kita nak sebut bahasa mudah kita. Dalam keadaan sehina itu pun tuan-tuan, Nabi telah menyatakan kepada kita, kalau kita buat baik, benda tu akan mendapat keberkatan daripada Allah. Buat baik ke orang,
Apa salah kalau kita jumpa orang, kita tegur orang, kita senyum kepada orang, beri salam kepada orang. Bila cakap ni, tengok mata orang, tunjukkan kemesraan, kebaikan. Terang mana sangat kita kadang-kadang salam pun sebelah tangan kalih kot lain. Macam kita ni tak ada harga diri. Sebab benda tu dia tak mendatangkan sebarang manfaat pun. Walaupun kita mungkin tak kenal dengan orang yang kita temu, tuan-tuan, tapi dengan sikap, dengan akhlak yang baik, dengan keadaan adab yang paling tinggi, benda tu akan membawa kepada perhubungan silaturahim. Bukankah itu satu perkara yang sangat disukai oleh Allah dan Nabi SAW? Jadi disebutkan simple ya tuan-tuan. Keberkatan, kebaikan, keredaan, segala apa yang ada daripada benda di sisi Allah akan diberikan kepada mereka yang sentiasa dalam hati dan fikiran dia nak buat benda baik. Tinggi mana pun kita punya pangkat, besar mana pun kita punya kedudukan, kaya kita macam mana keadaan sekalipun, buatlah baik. Sebab benda tu pasti tidak akan ada kerugian. Dan Nabi sebut siapa-siapa yang berbuat jahat terhadap hamba membawa kepada keburukan. Orang meluat kan, tak tahulah kot tuan-tuan memang jenis suka dengan orang yang akhlak tak baik ni, wallahualam. Kita suka ke anak kita duduk rumah akhlak tak baik kan? Kita pun tak mau. Dan kita pun tak mau dalam keadaan benda tu berlaku dalam diri kita. Biasanya orang yang ada akhlak buruk ni orang sombong, orang belagak. Dia berasa dia ada kelebihan. Dia berasa dia ada something yang orang lain tak ada, yang membolehkan dia berasa megah, belagak. Padahal apa yang dia ada tu semua benda Allah Ta'ala bagi kat dia. Mungkin kita tak ada benda yang dia ada, namun dalam keadaan maha adil Allah sudah pasti akan ada kelebihan yang diri kita yang tak ada pada dia. Mungkin dia kaya dalam keadaan harta dia banyak, dan untuk kita Allah jadikan kita sederhana. Allah akan lebihkan kita dari satu sudut yang lain pada dia. Dia kaya tapi hidup dia porak-poranda. Kita hidup biasa sederhana tapi hidup kita tenang dan bahagia. Dan yang kita faham, kalau kata Allah Ta'ala berkati kehidupan kita ni tuan-tuan, insya-Allah tak ada apa yang akan menghalang kita daripada hidup susah. Ujian tetap ada. Mana ada manusia yang tak diuji? Kedudukan kita akan makin tinggi di sisi Allah apabila kita mengharungi ujian demi ujian. Namun setiap ujian yang Allah bagi kat kita, Allah datangkan dengan kesabaran yang tinggi. Allah datangkan kepada kita dengan jalan penyelesaian yang baik. Allah tak jadikan ujian itu satu bebanan yang sehinggakan kita berputus asa dengan Allah, berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ada pada keberkatan. Apa guna tuan-tuan manusia puja kita, manusia sanjung kita, tapi di sisi Allah kita tidak ada sebarang bentuk kelebihan. Kita tengoklah manusia hari ni tuan-tuan. Dalam sejarah, orang kata kalau nak tengok kedudukan ni, kita tengok dalam takdiran no? Daripada dulu sampai sekarang dia akan bersilih ganti. Habis mula-mula dia duduk di atas, ramai pengikut, semua sokong hak tu hak ni. Bila turun, habis. Terang mana sangat. Tapi kalau satu orang tu dia duduk di atas dalam keadaan dia melakukan kebaikan kepada orang, bukan kata waktu dia turun sampai dia meninggal, dah bertahun dia meninggal, kebaikan dia disebut. Kedudukan dia sentiasa tinggi di mata masyarakat. Sebab apa? Dia mendapat keberkatan daripada Allah. Maka benarlah kata Nabi SAW, Nabi suruh kita melakukan kebaikan. Sebanyak mana yang boleh kita buat, kita buat. Buat baik ni tak perlu nak tanya orang, tak perlu nak tengok pada keadaan orang, tak perlu compare dengan orang. Seronoklah tengok Pak Mat tu. Dia ni tiap-tiap hari sedekah. Dia duit banyak, seronok dia boleh sedekah. Kita nak sedekah tak boleh, kita duit tak ada, macam mana nak buat? Jangan compare dengan dia. Ambil apa yang kita ada. Kalau kita nak compare dengan orang tuan-tuan, dia bukan sekadar akan menghilangkan keberkatan, bahkan dia akan menjadikan kita orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Bahaya kalau hidup selalu buat perbandingan, comparison dengan orang ni, sangat bahaya.
Sebab takut ending dia kita akan mula berkata-kata perkara yang tidak baik terhadap Allah. Kita akan tuduh Allah tak adil. Kita akan kata begitu dan begini kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa yang kita boleh. Tuan-tuan main jemaah ni pun dah buat baik dah ni. Ada tak berkat? Siapa kata tak nak berkat? Daripada kita berjalan, ada yang berjalan, saya main naik kereta pada seberang, ada tuan-tuan yang naik motor ke apa ke, semua tu ada keberkatan. Masuk baca doa, minta Allah bukakan kita segala pintu kelebihan, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan langkah tadi Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Duduk dapat pahala berjemaah yang Allah tak bagi kepada orang yang sembahyang seorang. Allah pilih pula kita untuk duduk lagi dalam keadaan kita ni i'tikaf kepada Allah, pahala duduk berjalan tak berhenti sampailah kita langkah keluar sekali. Ini berkat tuan-tuan. Ini buat baik ya. Bukanlah kata buat baik itu maksudnya nak kena manusia dengan manusia yang lain, tak. Buat baik kepada diri berdasarkan untuk mengikut perintah Allah itu juga ada keberkatan. Tambah masjid ni tuan-tuan, antara masjid yang kita tahu dia punya aktiviti dia berlambak-lambak. Kok tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan tak ada apa sebarang pangkat, tuan-tuan ada tenaga, macam-macam tuan-tuan boleh sumbang dengan tenaga kat masjid ni. Mai tolong sapu masjid ke, malam Jumaat depa nak buat kenduri nasi talam, tuan-tuan mai tolong apa masak ke, pesiang ke apa ke, semua tu benda rahmat, benda berkat. Dia bahasa dia mudah ya tuan-tuan. Kalau nak kita boleh buat apa saja. Tapi kalau kata tak mau, jangan habaq Allah. Habaqlah apa pun. Tak mau, tak mau. Nah, yang ni yang kita boleh faham. Sangat umum hadis ni, namun dia membawa kepada pemahaman yang sempurna kepada kita. Baik. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah si'ul malak. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang berakhlak buruk terhadap hamba sahaya. Tak masuk syurga tuan-tuan. 2-3 bab dah kita jumpa hadis yang Nabi sebut dengan la yadkhulul jannah. Pertama kita jumpa dalam bab derhaka pada mak ayah. Tak masuk syurga anak yang derhaka pada mak ayah. Kemudian kita jumpa dalam bab silaturahim. Tak masuk syurga al-qati', orang yang memutuskan silaturahim. Dan sekarang kita jumpa hadis yang permulaan dia yang sama. Ini bukan permulaan biasa-biasa. Ini satu permulaan yang sangat menggerunkan. Kerana bila kita berada dalam keadaan mereka yang tidak akan masuk syurga Allah, apa maknanya solat kita sekarang ni? Apa maknanya khatam Quran kita? Apa maknanya sedekah kita? Langsung tak ada makna. Langsung tidak dihirau dan diherankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit pun Allah tak pandang. Sebab kita telah melakukan perbuatan yang mana telah pun diingatkan kepada kita. Perbuatan yang kita buat ni, perbuatan yang tak mendekatkan kita dengan syurga Allah. Dan orang yang berakhlak buruk, dia bukanlah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada apa dengan akhlak buruk? Kadang-kadang bila ada kuasa nak kekalkan kuasa, tuan-tuan, macam-macam benda orang buat, tuan-tuan. Londeh sana, buka buruk orang ni, cerita aib orang tu, macam ni. Kan kita nak buat begitu kan? Lama mana kita nak boleh hidup kan? Apa kita rasa kita ni seolah-olah memang kebal pada mati ke? Sampai kita sanggup untuk nak pertahankan dunia yang kita tahu kita akan tinggalkan ni. Untuk sedikit kelazatan dan keseronokan, kita sanggup untuk tolak akhirat. Tuan-tuan kena pegang betul-betul apa yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul A'la. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Pasal apa kita lagi nak ambil dunia, nak korek dunia, nak jadi seronok dengan dunia, nak lalai, nak leka dengan dunia. Wal akhiratu khair. Sedangkan pada kamu yakin, kamu faham dan kamu tahu akhirat itu lebih baik. Wa abqa, dan kekal. Kita perlu cakap, kalau boleh hari-hari kita cakap untuk mengingatkan semua dan juga diri kita sendiri tuan-tuan, bahawa akhiratlah tempat kehidupan abadi kita. Akhiratlah fokus kita.
Dan di akhirat dia ada 2 tempat tinggal sahaja. Sama ada ashabul yamin, ashabul shimal. Tempat tinggal golongan kanan yang dibawa ke syurga, atau golongan kiri yang akan dicampakkan ke dalam neraka Allah. Jadi segala yang baik-baik akan dihimpunkan dalam syurga. Termasuk dengan orang yang akhlak dia baik. Dan orang yang akhlak dia buruk, jahat, dia akan berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni simple lah tuan-tuan. Tak perlu nak fikir jauh-jauh. Logik akal pun akan menunjukkan kepada kita bahawa tak ada manusia yang dia suka kepada orang yang jahat. Melainkan mungkin dia lebih jahat daripada orang yang jahat tu. Dia boleh buat geng lah. Tapi lama kelamaan tuan-tuan, dia akan merasakan satu kekosongan, kekusutan. Kalau hidup dalam keadaan baik ni tuan-tuan, ketenangan, kebahagiaan semua akan mengiringi dalam kehidupan kita. Baik. Kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku telah memukul hamba sahayaku dengan cemeti. Tiba-tiba aku mendengar satu suara dari belakangku berkata, ketahuilah bahawa Allah lah yang memberi kekuatan kepada engkau atas hamba ini. Kataku, wahai Rasulullah, saya berjanji selepas ini saya sama sekali tidak akan memukul hamba saya. Dalam satu riwayat, gugur cemeti dari tanganku kerana gerun kepada Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, aku berkata, engkau ku merdekakan kerana Allah. Maka sabda Nabi SAW, kalau kamu tidak melakukan demikian, pasti kamu akan dibaham api neraka pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, seorang sahabat sedang memukul hamba sahayanya dan perbuatan dia tu dia tak sedar di belakangnya ada Nabi SAW. Dalam tengah-tengah duk pukul ini, tiba-tiba dia dengar kat belakang suara Nabi SAW. Nabi bagi tahu, ketahuilah bahawa Allah lah yang memberi kekuatan kepada engkau atas hamba ni. Hamba tak dipukul tuan dia tuan-tuan. Hamba takkan melawan. Hamba hanya akan menerima apa yang tuan dia buat. Maka Nabi kata, hang boleh pukul ini bukan sebab hang nak pukul, tapi sebab Allah bagi kekuatan hang untuk nak pukul. Maksud dia kekuatan tu kalau hang guna ke arah kebaikan, hang akan dapat kebaikan. Lah ni hang salah guna kekuatan, hang gunakan untuk sakiti manusia yang lain. Dia dengar tu tuan-tuan, gugur cemeti dari tangannya. Sebab dia cam itu adalah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil dia menyatakan bahawa, wahai Rasulullah, saya berjanji selepas ini saya tak akan pukul lah. Dan disebabkan apa yang dia buat dan mendapat teguran langsung daripada Rasulullah, terus dia merdekakan hamba itu kerana Allah. Dan perbuatan dia itu disokong oleh Nabi SAW dengan kata Nabi, kalau hang tak buat benda macam ni, hang pasti akan dibaham oleh neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berapa banyak orang kita pukul kan? Berapa banyak orang kita tipu, berapa banyak orang kita ambil kesempatan. Allahu Akbar. Moga Allah ampunkan kita. Sebab benda ni dia terlibat sama dalam bab kezaliman. Kita dah bicara dah bab penganiayaan dan kezaliman sebelum ni. Apa yang kita buat atas jalan yang salah ke atas orang, maka kita akan pasti mendapat balasannya daripada Allah. Kita tak mau balasan tu Allah Ta'ala selesaikan di akhirat, sebab kita akan kehilangan jumlah pahala yang sangat besar. Sebab di akhirat, kalau Allah Ta'ala bawa settle pergi ke akhirat tuan-tuan, maka yang akan diambil adalah pahala kita. Tuan-tuan jangan lupa pada hadis yang kita bicarakan hari itu ni. Seorang lelaki dipanggil untuk dihisab. Dia datang dengan solat dia, puasanya, zakatnya, dengan segala amalannya. Waktu dia dipanggil ni tuan-tuan, orang tengok pahala dia, ya Allah, confirm syurga. Kira boleh sebut lagu tu lah. Kemudian dalam penghisapan kehidupan dia, umur dia pukul orang, dia zalim orang, dia tipu orang, dia ambil hak orang, dia aniaya orang, dia bunuh orang, dia buat macam-macam. Kemudian orang yang dia zalimi tadi tuntut di hadapan Allah. Maka Allah katakan pada malaikat, ambil sebahagian sekian pahala dia, bagi ke orang-orang ni.
Ambil raut sikit sampai tak ada, tak ada, clear. Malaikat kata, wahai Allah, ada lagi orang ni tapi pahala dah habis, nak buat apa mana? Allah kata, ambil dosa mereka sebanyak demikian, letakkan atas dia. Tak cukup dosa sendiri, pahala dah habis bagi ke orang, dosa orang pula tak atas kita. Kemudian dengan kepala dia yang berada di bawah akan diheret dan dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tak lepas benda ni. Kita duk sebut benda yang sama berulang kali, saya tak akan jemu untuk sebut, untuk ingatkan diri saya dan kita semua bahawa Allah sama sekali tidak meredai pada perbuatan zalim. Dengan sebab hang hamba, aku tuan hang, aku boleh buat apa saja kat hang? Tak. Sama juga kita ada anak, sebab aku ni pak hang, aku boleh buat apa saja kat hang? Tak. Ada keadaan, ada cara dia. Bukan senang-senang terus-terus nak pukul. Tak. Dalam Islam tak macam tu. Memang Islam ada anjurkan kita untuk memukul, tapi tengok pada keadaan. Pertama, memukul pada anak yang tidak solat. Itu pun setelah kita betul-betul ajak dia. Kita bagi tahu dia, kita tunjukkan dia bahawa kita memang satu orang yang sangat tegas dengan solat. Ini waktu anak ni umur 7 sampai 10, kita tak ajak dia pun solat, kita tak kisah pun dia solat, kita tak pernah tanya dia hang solat ke tak lagi. Kadang-kadang baru kita ajak dia pergi masjid, tiba-tiba mai umur dia masuk 10 tahun, kita terus pukul dia sebab dia tak solat. Salah kita. Sebab Nabi suruh kita mulakan pada mana? Kita tak mula pada tu. Dengan isteri contoh, ada tak dalam section ataupun dalam bab-bab suami isteri ni kita boleh pukul isteri? Boleh, ada. Tapi tengok, kalau isteri tu memang derhaka, kita cakap dulu, kita berlembut dulu, tak jalan bertegas, tak jalan lagi marah, tak jalan lagi pisah tempat tidur, tak jalan lagi. Yang tu pun dalam keadaan suami benar-benar ikhlas dia jaga isteri dia. Ni suami pun sama 2 kali 5 macam isteri, tiba-tiba nak pergi pukul lagu tu. Suami tu telah melakukan kezaliman. So tu ingat budak-budak nak pukul orang. Oi dah. Boleh pukul, tapi dia ada dia punya step dia, bukan terus-terus pegang hayun ikut dah. Tak. Ada tempat yang nak pukul, ada cara yang nak pukul. Kita kalau pukul itu bukan nak didik, nak bagi mampus. 3 suku nyawa kawan tu kita belasah. Dengan stres tempat kerja, dengan tak puas hati kat orang lain, semua kita lepas kepada anak-anak. Kita akan dizalimi, kita akan dihisap dan kita akan tergolong dalam orang yang menzalimi di hadapan Allah. Sebab tu jangan buat benda ni tuan. Sedangkan hamba sahaya yang memang kita tahu sifat hamba, dia kena taat pada tuan dia. Dia tak boleh lari. Hamba kena lari pada tuan dia, dia melakukan dosa besar. Macam ni punya keadaan manusia pun tuan-tuan, Allah kata benda ni tak boleh. Apatah lagi kita sama-sama manusia yang merdeka. Lagilah tinggi kedudukan dia. Jadi kita kena faham benda ni. Sebab waktu tu hamba sangat rendah kedudukan, sangat hina tu orang buat macam-macam kat hamba tu. Tuan tengok dalam sejarah bagaimana sahabat-sahabat hamba yang masuk Islam tuan. Mereka lah antara golongan yang disiksa paling teruk. Wanita pertama yang syahid mempertahankan keimanan, Sayyidatina Sumayyah, dia juga seorang hamba. Ada dia pergi pukul Sayyidatina Khadijah? Tak. Sebab tu golongan bangsawan, golongan yang tinggi kedudukan. Dia pun tak kacau golongan-golongan macam ni. Dia pun kacau golongan-golongan hamba. Sebab tu Nabi SAW datang nak mempertahankan kedudukan hamba-hamba ni. Sehingga alhamdulillah sistem perhambahan itu dapat dihapuskan. Sebab manusia ni semua sama rata. Yang membezakan kita adalah takwa. Bukan kekayaan, bukan warna kulit, bukan pangkat. Takwa.
Itu pada dasar pandang Allah Subhanahu wa taala. Dasar pandang kita sudah tentulah benda-benda dunia kan. Tengok kenderaan dia, tengok pakaian dia, tengok rumah dia, tengok tempat kerja dia. Itu berdasar pandang manusia. Apa beza kita dengan orang lain? Di negara-negara barat sampailah masih lagi wujud sentimen black and white. Orang-orang yang putih tak boleh duduk dengan orang yang kulit gelap. Lah ni kira okey banyak. Kalau dulu lagi lah teruk tuan. Memang sangat-sangat nampak benda ni. Apa yang kita dapat kan? Sedangkan kita dengan mereka sama. Tak ada beza pun. Jadi kita tak mahu benda ni dia akan mengganggu kita. Sebab teguran Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud ni sebenarnya kita kena ambil pada diri kita. Jangan sewenang-wenang buat zalim ke orang. Sebab benda tu boleh membawa kita untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Berikutnya dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaratahu ay yu'tiqah." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesiapa yang memukul hamba sahayanya sebagai hukuman sedangkan ia tidak melakukan kesalahan, maka kafarahnya hendaklah dia membebaskan hamba sahaya tersebut. Pukul orang tanpa sebab, pukul tanpa salah, maka kafarah denda yang dikenakan kepada dia membebaskan hamba. Tu kalau hamba. Kalau pukul orang biasa tak ada sebab, maka akan ada satu denda yang besar. Mungkin kita kena bayar sekian-sekian jumlah dan sebagainya. Tapi kita ni tuan, nak bayar, nak minta maaf, memang bukan kita lah. Tak apa. Tuan-tuan rasa kalau benda tu boleh selesai kat dunia, tuan-tuan selesai lah. Tapi benda tu pasti akan diadili semula di akhirat nanti. Lebih baik kita jaga diri kita, hiasi diri dengan akhlak yang baik supaya kita tak melakukan sebarang keburukan kepada mana-mana manusia. Berikutnya dalam hadis riwayat Hakim dan Huzam katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yu'adzibul ladina yu'adzibuna an-nasa fid dunya." Allahu akbar. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang menyiksa manusia di dunia. Ini tuan, Zionis, kufar, orang-orang yang benci kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan, termasuklah orang-orang munafik daripada kalangan orang-orang Islam sendiri. Bagaimana mereka mengagungkan musuh-musuh Allah dan mereka membiarkan saudara se-Islam yang duduk di sebelah dan berdekatan dengan mereka ditindas dan dibunuh sewenang-wenangnya. Kita terkejut tuan, tengok apa yang berlaku 2-3 hari ni dalam geopolitik dunia tu. Apabila lawatan Donald Trump ke negara Teluk, bagaimana dia disambut dengan sambutan yang sangat hebat, meriah, sampai tak boleh brain tu tuan. Dia pergi sebuah masjid, lawat masjid kat UAE, sehari dia tutup masjid tu. Sebab apa? Tak orang bagi ada sebarang ancaman Donald Trump nak main tengok masjid. Dia pergi ke 3 negara Teluk tuan-tuan, Arab Saudi, UAE, Qatar. Dia bawa balik keuntungan lebih daripada 3 trilion. Saya nak habaq pun tak tahu tuan-tuan. Kalau sejuta ni dia ada 7 kosong, kalau bilion dia ada 10 kosong, kalau trilion dia ada 13 kosong kat belakang. Banyak tu punya harta yang dia bawa balik. Dah disambut lebih daripada pahlawan. Sampaikan kita keluar adat-adat jahiliah yang dulu. Bagaimana kita boleh tengok dalam video perempuan ramai-ramai duk goyang kepala rambut panjang. Itu semua tarian-tarian jahiliah yang dulu tuan-tuan. Sedangkan tepi negara mereka Palestin langsung mereka tak sebut.
hampir lebih daripada 3,000 truk bantuan yang berada di sempadan yang tak dibenarkan masuk. Kotlah hampa kata apa, okey, kami boleh bagi kat hang bantuan ni, tapi hang bagilah makanan masuk kat depa. Jadilah tuan, langsung tak sebut. Ini tak tahulah tuan. Kita tak mau nak hukum orang kan, tapi kita nampak ada satu benda yang sangat tak kena tuan. Orang Islam tunduk kepada kafir, maka benarlah apa yang disebut oleh Nabi SAW di akhir zaman tu. Sebab orang Islam dalam hati dia ada penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia dan dia benci kepada kematian. Yang kaya lebih kaya, bertambah kaya, sedangkan kekayaan itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana tuan-tuan kita nak hadap benda ni tuan-tuan? Tuan-tuan rasa dengan dia dapat 3 trilion tu apa dia buat? Banyak mana dia nak bagi kat Zionis tuan-tuan? Zionis pula guna beli bom, buat senjata nak tembak balik orang Islam kita tuan-tuan. Mungkin cara mereka tu mereka tak seksa secara langsung, tapi dengan bantuan mereka bertambah penyiksaan kepada umat Islam. Tuan-tuan rasa Allah Ta'ala nak biar? Ke akhirat Allah tak akan biar tuan. Allah akan menyiksa orang yang menyiksa saudara dia di dunia. Sebab tu tuan-tuan, jangan ambil hak orang, jangan tipu orang, jangan guna kesempatan kelebihan yang ada pada kita untuk memperbodohkan orang. Jangan. Tak lepas tuan-tuan, tak lepas tuan-tuan, buatlah kok mana pun tak lepas. Kok lepas kat dunia. Hak ni menjadi jaminan kepada kita ke akhirat, confirm sangkut. Confirm. Kita akan muflis di akhirat tuan-tuan. Hadis yang saya sebut tadi tuan-tuan, yang saya cerita tu, yang mai bawa solat tu, Nabi mulakan hadis itu dengan atadruna mal muflis. Nabi tanya para sahabat, hamba tahu tak siapa yang muflis? Itu permulaan hadis. Nabi nak abang orang yang muflis ialah apabila orang berada di akhirat, pahala dia diambil dan diberi kepada orang lain. Kita buat pahala untuk orang, tuan-tuan sanggup ke? Kita buat ni pun nak cerita bab syurga pun tak tahu apa cerita tuan-tuan. Kita harap Allah bagi syurga kat kita, tapi dalam masa sama perangai tak jaga, duk buat benda buruk, akhlak tak pernah nak elok. Macam mana tuan? Hak tu sepasal. Dan kita nak tanya juga, sampai bila? Sampai bila nak duduk macam tu? Kematian tidak ada sebarang signal dan tempoh waktu, melainkan dia akan datang secara tiba-tiba. Sedap-sedap mati. Hak tu ya. Tak ada apa sebarang signal. Walaupun kadang-kadang bila kita tengok lepas kematian orang abang, oh patutlah nampak pelik, dia tak mau bercakap dengan orang, tiba-tiba dia jadi meriah semacam, tiba-tiba tu. Yang tu semua tuan-tuan adalah andaian yang hanya berlaku selepas pada kematian. Kalau betul itulah signal, sudah tentu orang akan beritahu, ni hang ni nak mati dah ni. Habis taubat kah? Kan? Orang akan abang tu. Dah orang tak abang sebelum, orang cerita semua selepas. Betul? Lepas mati baru orang cerita. Maka kita bertanggungjawab sebenarnya dengan apa yang diilhamkan oleh Allah kepada kita. Tambah-tambah kita, saya yang bercakap dan tuan-puan yang mendengar, yang memahami. Maka kita kena cari jalan untuk mengubah dan pastikan benda ni tak wujud dalam diri kita selepas daripada ni. Dan kalau ada perkara yang disebutkan di sini yang kita lakukan sebelum daripada ni tuan-tuan, jumpalah orang tersebut, dapatkan kemaafan. Lagi mana kita tidak diampunkan oleh manusia yang kita menyiksa dia, yang kita zalim dia, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa kita dan tak terima segala taubat kita. Ini persediaan yang perlu kita lakukan sebelum kita mati. Minta maaf dengan semua orang, terutama orang yang kita tahu. Biasa kita ni kalau kita buat kat orang yang kita ingat tuan-tuan, macam mana kita ingat orang buat kat kita kan.
Biasanya orang buat baik kita tak ingat sangat, orang buat jahat kita ingat kan. Manusia biasalah, buat 1000 baik, celah-celah 1000 baik ada satu jahat, tak sebut dah 1000 tu, duk canang hak satu tu. Canang sampai bila-bila pun hak satu tu. Hak 1000 tu tak sebut dah, seolah-olah benda tu tak wujud, tak pernah berlaku. Biarlah pada manusia lain, jangan benda tu ada pada diri kita. Baik, kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba bi sautin zulman uqtusallaha minhu yaumal qiyamah." Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Kam na'fu an qadim?" Qala, "Fi yaumin 70 marrah." Atau kama qala, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesiapa yang memukul dengan cemeti secara zalim, ia akan dibalas pada hari kiamat nanti. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kalikah kita harus meminta maaf kepada khadam? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, sehari sebanyak 70 kali. Pukul orang tu tak bersalah, Allah Taala akan balas dengan neraka. Kita sedar perbuatan tu salah, kita pergi minta maaf dengan dia. Sahabat tanya, kalau kata kami nak minta maaf kepada Rasulullah, berapa banyak kami nak minta? Nabi kata sehari 70 kali. Tuan-tuan sanggup ke nak pergi jumpa orang? Nak, kalau kita pukul itu anak kita pukul sedangkan dia tak bersalah. Tuan-tuan boleh abang kat anak ke? Sehari 70 kali, ayah minta maaf, ayah minta maaf, ayah minta maaf. Kalau orang tengok apa, orang kata apa? Dia ni dah tak betul dah ke apa ke? Kerja dia tak minta maaf, ada apa masalah ni? Sebab benda tu tak berlaku dalam masyarakat kita. Tapi bila disebut oleh Nabi SAW, ini adalah tanda kita menghinakan diri kita. Kita dah sebut benda yang sama. Maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya, tolong maafkan saya, maafkan saya. Nak menunjuk kepada kesungguhan, nak menunjuk kepada hinanya aku bersalah, aku silap. Diulang, ulang. Dan ianya menjadi perbuatan Nabi SAW yang mana sehari tak kurang 70 kali Nabi memohon ampun kepada Allah. Nabi minta maaf kepada Allah. Nabi tak ada dosa, minta maaf ke Allah. Kita kat manusia pun payah nak minta maaf kan. Tuhan nampak. Nak minta maaf dengan Allah SWT. Allah berat dah tuan. Alhamdulillah lah, mujuk lah sembahyang jemaah ni tuan. Habis-habis sembahyang jemaah kita pun bagi salam ke imam sebut astagfirullah, kita pun ikut astagfirullah. Adalah juga minta ampun tu. Adalah juga kan. Mayang kat rumah, Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada nak kedua tu bangkit pergi dah buat apa ke, makan ke apa ke. Nak kalimah tu bukan berat pun, bukan lama pun nak sebut. Istighfar bukanlah seperti benar panjangnya surah Baqarah ke apa, kadang pendek lah. Astagfirullah tu kira paling pendek lah. Tapi sehari berapa kali kita sebut? Orang yang banyak menyebut istighfar, orang tu dia ada kesedaran dalam diri dia bahawa banyaknya dosa dia dengan Allah. Kalau dengan manusia pun Nabi sebut minta ampun, minta maaf pada manusia sehari 70 kali. Sepatutnya dengan Allah lebih lagi. Sebab dosa kita ni tuan-tuan konsisten. Kita konsisten dengan dosa. Ada saja benda yang kita buat daripada dosa ni. Sedangkan dalam bab kebaikan kita tak sekonsisten seperti mana kita buat dosa. Maka inilah keadaan dia. Sanggup kan nak minta maaf dengan anak? Ataupun pukul bini ke contoh kan? Dan ni jenis baran, sikit tak boleh tegur, apa pun tak boleh silap. Saya jumpa kan, kadang-kadang kita duk tengok macam dalam drama kan. Suami balik masak kan, isteri masak, makan tak sedap, lempar kat bini, pukul bini, duk tengok dalam drama. Tuan-tuan, saya jumpa 3-4 kan. Orang main cerita, minta tolong. Saya dah masak kat dia, dia kata tak sedap, dia mangkit pukul saya. Saya punya penat masak kat dia. Ya Allah. Bini hang masak kat hang kot. Appreciate lah. Mangkit pukul. Itu
yang disebut ni, dia pukul orang tak bersalah. Orang tu bagi nikmat kat dia, dia balas dengan keburukan. Hak tu lagilah tuan-tuan rasa Allah nak diam. Tuan-tuan rasa Allah nak biar. Tuan-tuan, patah hati, pedihnya kehidupan di akhirat apabila orang yang keluar untuk tuntut keadilan di hadapan Allah itu isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Sedangkan kat dunia, mereka ni orang yang paling kita sayang. Kita tatang, kita beri segala apa yang ada pada kehidupan kita. Kita sanggup bergolok bergadai demi kemewahan, demi kebahagiaan, ketenangan, keseronokan dunia mereka. Tiba-tiba mereka yang keluar tuntut di hadapan kita. Disebabkan benda macam ni. Sebab tu nak abang tu, orang perongos ni dia problem tu tak? Orang perongos ni problem. Sebab dia ni dia kira nak marah orang, nak maki orang, nak sakiti orang. Jangan ada sifat perongos ni tuan. Dapat apa cengih? Apa kita dapat dengan cengih ni? Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit tak betul, sikit-sikit nak komplain. Perfect sangat ke kita? Sempurna tengah mana sangat kehidupan kita? Dan ambil faham apa yang kita duk tengok ni. Ambil faham apa yang kita duk dengar ni tuan. Sebab benda ni lah yang nak menjadi satu penampan kepada kita untuk kita nak berhenti. Betapa hinanya kehidupan kita sebenarnya tuan. Banyak sangat kita buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang terakhir insya-Allah tuan. Pada satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memegang kayu sebatang sugi, baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil khadam, tetapi khadam itu lambat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula al-qisasu la darabtuka bihadas siwak." Atau kama qala, yang bermaksud kalaulah tidak ada hukum qisas, pasti aku akan pukul kamu dengan kayu sugi ni. Kira nak kata ni tuan-tuan, qisas ni satu benda yang sebenarnya bila kita faham hukuman yang Allah Ta'ala tetapkan itu, bila kita buat sesuatu bukan mengikut tempat dan keadaan yang sepatutnya, maka kita akan melalui perkara yang sama seperti mana kita buat. Kira di sini bukanlah kita nak faham bahawa Nabi SAW suka pukul orang, tapi atas sifat manusia yang bila dia melakukan satu perkara, bila perkara ini buat tu tak memuaskan hati dia, kita akan merasa apa tuan? Kita akan merasa marah. Dengan marah itulah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar tindakan, luar kawalan. Ada pukul orang dalam happy tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pukul orang tak? Oh, soalan pun kan. Ada tu ketika mana tuan-tuan pukul itu, tuan-tuan buat dalam keadaan gembira. Mana ada. Kita pukul ni sebab apa? Marah. Kalau kita gembira, kita buat apa ke orang? Peluk dia, cium dia, puji dia, sanjung dia. Itu keadaan gembira. Tapi kalau marah, dia tak puji kan? Dia tak peluk, terajang lagi dah. Kan? Itu cara keadaan marah. Maka atas sifat kemanusiaan, maka itulah benda kita kena kontrol. Kan Nabi sebut yang nak kata yang manusia tu siapa yang kuat? Oh, orang ahli gusti ke apa ke. Tapi kata bukan hak tu yang kuat, bukan badan besar, bukan otot ketui-ketui. Hak tu tak kuat lagi. Manusia yang kuat siapa dia? Manusia yang mampu menahan kemarahan dia. Itu yang disebut sebagai manusia yang kuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila dia tahan marah, dia tak maki orang. Dia tak sakiti hati orang, dia tak pukul orang, dia tak buat benda-benda yang di luar batasan. Sebab dia mampu menahan marah. Hak duk berlaku hari ni sebab kita tak mampu tahan marah. Hak tu duk keluar macam-macamnya maki, hamun, benda-benda tak elok, tak cukup dengan tu, tangan kaki pun sama naik. Sebab marah. Lemahnya kita tu kan.
Sebab tu sudut pandang agama, kalau tuan-tuan tengok apa yang diajar oleh Allah, diajar oleh Nabi SAW, benda tu berbeza langsung dengan sudut pandang nafsu kita. Kita duk ingat orang kuat ni orang yang hebat, yang duk pergi gym boleh angkat ratus-ratus kilo besi-besi apa semua ni. Tak, rupanya yang kuat tahan marah. Betul tak tuan-tuan? Kita memang setuju. Kalau tuan-tuan nak kata tak sekalipun, akhirnya tuan-tuan akan kata betul, inilah orang yang kuat. Macam kata orang kaya, siapa orang yang kaya sebenarnya? Nabi sebut dalam bab kaya, laisal ghina 'anil kasratil arad, yang kata kaya ni bukanlah orang yang banyak harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi, akan tetapi orang yang kaya jiwa dia. Dia dengan mana manusia pun dia jumpa, dia bagi salam. Dengan siapa pun yang dia bertemu, dia akan senyum, dia akan tunjukkan wajah yang manis. Tak kiralah orang tu beriman ke kafir ke, dia tak memilih. Ketika mana dia nampak orang susah, setakat mana dia boleh tolong, dia tolong. Jiwa dia kaya. Ini yang disebut oleh Nabi. Sama tak dengan manusia yang pandang? Tak sama. Jadi apa yang Nabi SAW sebut, apa yang Ta'ala nyatakan dalam Quran, benda tu bertentangan dengan kehidupan nafsu dunia kita. Tapi itulah benda yang akan membawa kebaikan di akhirat kita. Sebab tu surah A'la yang saya kata tadi, benda ni lah kita kena serap masuk dalam jiwa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nak dapatkan kebaikan akhirat, jom jadi kaya. Kaya apa? Kaya jiwa. Nak dapatkan kebaikan di akhirat, jom kita jadi satu orang yang kuat. Macam mana nak kuat? Pergi gym ke? Tak. Belajar tahan marah. Baru akhlak kita akan berubah. Kita akan tinggalkan satu persatu daripada benda buruk, akhlak yang tak baik. Kita akan ubah diri kita untuk berada di atas jalan yang lebih diredai. Dan ketika itu tuan-tuan, kita akan mendapati satu persatu kebaikan dari sisi Allah akan ditimpakan kepada kita. Senangnya nak buat ibadat, tak minat kepada pergeseran, dengar mengumpat-mengumpat jadi tak seronok dah, tak suka, kita lari daripada maksiat. Maksiat tu menjadi satu benda yang dia akan menyebabkan kehidupan kita jadi tak tenteram, tak seronok. Kita akan mudah nak buat segala kebaikan. Orang ajak tolong tu jom, orang ajak tolong ni jom. Dia tak jadi berat macam dulu, tak jadi malat. Ini apa yang akan berlaku. Masalah dia, boleh tak kita nak mulakan benda ni? Dan kalau boleh, bila? Yang tu menjadi persoalan. Sebab kita tak ada waktu yang lama dah, tak lama dah kehidupan kita. Maka kita ambil lah sebenarnya apa yang sedang diajarkan kepada kita oleh Allah dan Nabi SAW. Untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menyuluhkan kebaikannya kepada kita, mengurniakan kepada kita akhlak dan adab yang terbaik di sisinya, dan menjadikan kita mereka yang akan diberikan kebahagiaan dunia dan juga kecemerlangan syurga di akhirat nanti, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, saya berhenti setakat ini dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita tangguh pertemuan kita dengan bacaan kafaratul majlis, surah Al-As, dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وهذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي بلادنا وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum.